Hi guys, welcome back to our channel Sembang Santai. Hari ni saya bersama tetamu kita, Farisha, untuk kongsi pengalaman dia tentang misteri cerita hantu. So, Farisha boleh kongsikan pengalaman awak? Okay, hai semua. Nama saya Farisha and saya akan berkongsi pengalaman saya yang agak menyeramkan. Saya ada 3 cerita dan untuk cerita yang pertama, saya... untuk cerita yang pertama, time tu berlaku sewaktu saya masih kecil lagi, masih dalam berumur dalam 10 tahun atau 11 tahun. Okay, pada malam tu saya masih ingat lagi yang benda tu berlaku dalam pukul 10 malam. Okay, time tu saya dengan saya punya sepupu saya, kami bertiga. Okay, so pada malam tu saya dengan sepupu saya, kita orang sajalah nak main kan, time tu kan kecil lagi. So kita orang nak main dekat luar pada waktu malam. And then kita orang pun lepak dekat dalam kereta depan rumah. And kalau untuk pengetahuan korang semua, sebelah rumah saya tu dia adalah rumah kosong yang dah lama dah tinggal lah. Dah lama tinggal. So kebetulan pula malam tu kita orang duk lepak kat dalam kereta tu, kita orang duk bercakap pula pasal cerita hantu. Itulah masalah dia kat situ. Dah lah lepak kat luar malam, lepas tu cakap pasal cerita hantu pula tu kan. Lepas tu kita orang pun duk seronok-seronok cerita pasal hantu kan. And then tiba-tiba, kalau korang nak tahu, masa kita orang duduk dalam kereta tu, kan bertiga. So, masa tu saya yang duduk berhadap rumah tinggal tersebut lah. Saya memang menghala ke rumah tu. Memang direct terus dengan rumah tu. Kontak lah kau nampak? Ya, memang dari situ memang terus nampak gila kan. Tapi macam sepupu saya, ada 2 orang. Diorang berhadapan macam ni saya, lepas tu diorang dekat sini dengan dekat sini. Diorang berhadapan muka macam tu lah. So, diorang kalau nampak pun diorang macam nampak dekat macam hujung-hujung je lah. CP. Tapi pada malam tu saya boleh kata saya memang nampak dengan sangat jelas lah. And benda tu saya tak boleh lupa sampai hari ni. So, macam mana boleh nampak tu sebab kita orang tengah cakap pasal hantu tu and tiba-tiba saya nampak ada benda yang lalu dekat depan saya. Tapi jauh lah, kiranya daripada rumah tinggal tu, rumah kosong tu. Macam ada benda tu tembus dari dinding rumah tu. Dia memang keluar terus. Tapi benda tu laju je lah. So sekilas je dah nampak je? Sekilas saja. Lepas tu, time saya nampak tu pun saya macam terkejut lah. Faham. Sampai situ tu ada cerita lain? Tak habis lagi. Tak habis lagi. And kalau nak tahu apa yang saya nampak pada malam tu, orang boleh kata benda tu selalunya penanggal lah orang panggil. Tahu kan penanggal? Penanggal tu setahu semua orang Malaysia, dia macam bentuk kepala yang tak ada badan macam tu lah. Belum habis lagi. Sabar. Belum habis lagi. Sabar. Sabar. Lepas tu time saya dah nampak tu, saya macam terkejut lah. Tapi saya diam je. And then saya tanyalah dekat sepupu saya, macam korang nampak ke apa yang aku nampak kan? Patutnya nampak tak tegur tapi tegur kan? Saya pun tak pasti diorang nampak, tapi time tu diorang cakap diorang nampak and diorang pun takut. Lepas tu kebetulan time tu dalam kereta tu saya yang duduk dekat sebelah pintu. Lepas tu diorang pun macam kelang kabut lah suruh buka pintu kan. Tapi tahulah bila dah kelang kabut, pintu tu senang nak buka pun jadi susah nak buka. Jadi susah gila nak buka. Lepas tu diorang macam marah, cepatlah buka pintu kan. Jadi lepas tu saya tak adalah kelang kabut macam diorang. Saya time tu macam tenang sikit lah. Dia macam sebab benda tu lalu, bukannya dia lalu dekat kita. Dia macam lalu sekilas macam tu je. Tapi diorang takut lah time tu. Lepas tu diorang suruh saya buka pintu.
And then saya pun buka pintu. Lepas tu diorang terus lari tinggalkan saya seorang macam tu je. Diorang dengan tak pakai kasutnya lari masuk rumah macam tu je. Memang yang tinggal kat belakang lah. Ya, kena tinggal macam tu je. Lepas tu saya pun macam, apa benda lah diorang ni kelang kabut saya. Saya pun tutup lah pintu kereta and dia masuk dalam rumah. Masa kat tu je. Ini betul And akhir dia perakhiran tu dua sepupu saya tu demam. Tapi saya tak demam. Itu yang pelik sangat lah. Tak tahu kenapa. Okay. Tu je lah. Itu saja untuk cerita yang pertama. Cerita yang second? Cerita yang second. Kan dia cerita? Break dulu. Okay, untuk setakat ni kita berhenti sekejap. Nanti next kita akan sambung dengan cerita yang kedua dan yang ketiga. Okay, kita kembali semula dengan podcast kita. Okay, Farisha, boleh awak ceritakan pengalaman yang kedua awak pula? Okay, untuk cerita yang kedua ni, macam cerita yang pertama tadi berlaku masa saya kecil lagi. Tapi yang ni berlaku masa saya dah umur 18 tahun macam tu lah. Baru lagi lah. Tak lah, baru dalam Okay. faham kan? Lepas tu, okay, benda ni pun satu benda yang saya tak boleh lupa sebab benda tu kejadian yang sangat pelik. Okay. Kalau korang dengar ni, tak tahulah korang nak percaya ke tak kan. Itu ikut korang punya masing-masing lah nak percaya ke tak. So benda tu berlaku juga time malam lah. Malam. Time tu saya dalam bilik and actually time tu saya duduk dekat rumah sewa. So actually rumah sewa ni macam dah lama juga lah kena tinggal. And then saya punya bilik tu dekat tingkat atas and saya memang selalu tidur sorang-sorang je. Setiap malam memang tidur sorang. Okay, lepas tu untuk satu malam tu saya tidur je lah macam biasa. Tapi yang peliknya malam tu saya terjaga and saya nampak handphone saya terapung dekat atas muka saya. All of sudden. Ya. Secara tiba-tiba tapi time tu kita kan baru bangun tidur. Mamai, Dia macam mamai. So time tu kita pun macam tak percaya sangat lah kan. Benda tu real ke tak real ke. Lepas tu time saya terjaga tu saya nampak. And then tak cukup dalam 1 saat ke 2 saat macam tu, handphone tu jatuh atas muka. Sakitnya. So bila handphone tu jatuh atas muka, barulah kita macam sedar, macam tersedar lah kan. Apa yang macam apa benda ni? Okay. Dia macam betul ke apa yang aku nampak tu kan? Macam tak percaya. Tapi time tu itulah yang berlakunya. So cerita tu agak pendek lah. Dia macam hard situ je. So kalau awak rasa benda tu real ke tak real? Kalau saya tidur balik je. Tidur balik? Tak, memang lepas tu saya tidur balik. Tapi time tu kita macam macam terkejut lah. Lepas tu tak tahu nak buat apa kan. Adalah juga rasa takut tapi yelah aku pun terus tidur macam tu je. Okay, the last story? Okay, untuk cerita yang last kali pula, actually korang rasa pelik kan kenapa banyak sangat cerita hantu. Sebab kenapa? Actually rumah aku dulu tu macam tak ada orang lain duduk. Kiranya macam dekat taman tu, rumah aku tu rumah yang first ada dekat situ. Sebab tu dia macam agak keras lah, orang cakap keras kan. Tambah pula dekat dengan sekolah kan? Dekat dengan sekolah. Mana? Tapi yelah masa aku duduk, bukanlah aku time tu tak lahir lagi, tapi rumah tu dah ada sebelum sekolah dah ada lagi. So memang dah lama gila lah. Lepas tu dekat belakang rumah tu pun memang banyak hutan semua.
So maybe sebab tu lah kenapa macam dia keras kan. So cerita yang last ni dia berlaku time saya kecil juga. Time saya kecil dulu memang nampak banyak-banyak benda lah. Time kecil kan biasalah. Actually sekarang pun ada je. Okay. Tapi apa kata dia fokuskan pada kecil? Time tu kan, kalau korang nak tahu, time tu saya tengah tengok TV. And then masa saya tengok TV tu, dia macam kalau pandang kiri tu dia terus straight ke dapur. Okay. So kiranya kalau kita pandang ke kiri je terus nampak dapur rumah kita lah kan. So time tu saya tengah tengok TV macam biasa. Lepas tu saya nampak macam ada kakak saya lalu. Macam dari pintu nak dapur tu, macam ada orang lalu lah kan. Macam jalan biasa lalu kan. Lepas tu tadi tu saya macam tengah tengok and then pandang je lah kan. Macam tak ada apa-apa. Yelah sebab ingat kakak sendiri kan. Yelah, lepas tu kita sambung je lah tengok TV apa semua. Tapi yang bila dah berapa minit lepas tu, bila saya tengok balik, kakak saya ada kat belakang. Hai. Pelik kan? Jadinya apa benda yang saya nampak tadi tu? So tentu saya rasa macam pelik tapi saya abaikan je lah. Tak ada pun macam saya tak ada cerita kat siapa benda ni. Sebab dia lalu je kan, dia bukan kacau ke apa. Okay. Tu semua awak punya pengalaman cerita tu kan? Betul. Okay, so setakat ni sajalah kita punya podcast pada hari ni. Terima kasih.